Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak Masjid Bukhari kerana sudi mengundang saya memberikan peluang untuk kita bertahajud bersama-sama. Alhamdulillah. Satu muqaddimah yang baik untuk kita looking forward bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pihak masjid. Semoga pihak masjid terus diberkati dan dirahmati oleh Allah, insya-Allah. Amin. Seterusnya yang saya hormati dan saya sanjungi para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini. Ada salah silap, kurang, serba tak kena daripada saya, berilah teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi dan kasihi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, dan memberi peluang untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pagi ini dah bincang lumat dah dengan pihak masjid. Pagi ni tajuk apa sebenarnya? Pihak masjid kata tak apa Ustaz, kita nak buat memang road to Ramadan. Jadi pengisian pagi ni adalah seumpama esok bulan puasa. Lagu tu. Tapi sebenarnya tak boleh lagu tu lah. Sepatutnya tak boleh lagu tu. Kena awal lagi. Tapi umpama. Esok nak puasa, apa reminder kita nak buat? Baik. Nombor 1. Kita kuliah subuh kat sini sampai cerah kan? Cerah berhenti kan? Betul? Tak kira pukul berapa pun berhenti. 7.30 pun berhenti lah. Kira dia punya kunci dia cerah. Kita tengok cerah, berhenti. Okay? Dah tahajud dah, cukup dah. Kuliah apa lagi? Okey, tengok. Nombor 1. Persiapan, okey macam. Setiap ibadah mesti sambut dengan persiapannya. Contoh, nak sembahyang dimulakan dengan azan dan iqamah sebagai preparation untuk sembahyang. Malahan, tengok elok, sunnah Nabi bila azan bagi peluang orang sembahyang sunat sat baru qamat. Nampak? Sunnah Nabi. Kalau subuh masjid, tak tahu, rasa masjid Kapitan pun sama juga. Dia delay sikit.
dia ada delay sikit, lebih lama daripada kita. Betul. Kalau kat belah sana, KL, masjid inilah, sebelah Masjid Jamek lah. Tunggu lagi setengah jam nak habis subuh. Baru sembahyang subuh. Sebab apa? Bagi peluang orang buat sunat, bagi peluang orang mai, bagi peluang orang dan sembahyang. Siapa nak kalut, sembahyang dulu lah. Masjid ada beberapa. Ini di negara kita sendiri. Menggambarkan apa? Persediaan sebelum nak sembahyang. Sama juga di negara kita. Alhamdulillah, selepas 8 tahun beroperasi buat umrah, tahun ni kami dapat haji. Bulan 11 umum kami dapat buat haji. Saya dapat Mahabbatin Travel and Tours dapat buat haji. Tahun ni kami mengelola haji. Salah satu daripada 37 travel agency yang dapat buat haji. Maknanya dalam Malaysia, setakat ni yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sendiri melalui tabung haji, salah satu yang authorized kami, Mahabbatin Travel and Tours. Okay. Baru umum bulan 11, bulan 12 dah buat dah kursus haji. Bulan 5 tu baru nak pergi. Preparation mesti ada. Boleh dapat? Begitu juga dengan bacaan Quran. Sebelum satu orang nak boleh baca Quran, nak selak tu nak mengaji, dia mesti kena belajar tajwid. Preparation untuk baca Quran. Ini contoh tengok elok-elok. Contoh tengok elok-elok. Dah bagi dah hari tu. Tapi tak apa, ulang lagi. Haji bulan 5. Mula take off. Dia start haji ni orang pi Syawal. Masa Syawal tu ke atas, orang semua pakat duk pi dah. Tu bulan 4, bulan 5, bulan 6. Dia punya time dia lah. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. So bulan Zulkaidah ni semua dah mesti kena take off. Pi awal, ni saya sebut saja. Susunan nama senarai semua tabung haji. Kita semua kena ready je. Pi awal untuk sedia buat umrah atau ziarah Madinah dulu. Okey, khalas. Haji bila? Haji tetap tak boleh berlaku melainkan kena mula dengan 9 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Boleh faham? So 9 hari bulan dia kita ambil lah sebab kita ada satu nama dia hari Tarwiyah, hari 8. So 8 semua orang pakai ihram, push off ataupun daripada hotel semuanya take off. Pergi ke mana? Padang Arafah. Standby pagi tu nak sambut hari Arafah 9 hari bulan. So 8 pakai 9B. 10 kita akan melontak jumrah Aqabah. Lepas kita melontak jumrah Aqabah, kita boleh tanggai kita punya pakaian, tinggal 3 aja pantang larang. Atau 10 hari bulan dia boleh pergi tawaf dengan sa'i dulu, dia boleh tanggai pakaian dia, kemudian dia main melontak lain. Apa, kita tak mau tajuk haji, ni ringkasan. 8 hari bulan, 9 hari wukuf, 10 melontak jumrah Aqabah, satu je. Salin baju, standby. Esok 11, 12, 13, 3 jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Habis 6 hari ini, barulah selesai kerja haji. Maknanya haji ni berapa hari? Betul-betul ni 6 hari. Habis yang orang pergi 40 hari itu buat apa? Negara kita punya baik negara kita
kerajaan Malaysia gazetkan untuk yang mana dah pencen ke, yang mana dapat panggilan haji, kita allocate 40 hari sebab ini ibadah ultimate. Buat sungguh-sungguh pergi duduk dekat sana. Sebab belum tentu yang pergi buat haji ada peluang pergi buat umrah pula lepas tu. Silap-silap habis dengan yang tu nyawa. Makna sekali je. Jadi mereka bagi 40 hari lumat buat umrah dengan haji. Tapi soalan dia lagi sekali. Haji berapa hari? 6 hari saja. Nak pi 6 hari ni, kursus umrah daripada bulan 12. Sampai nanti habis bulan, dia berapa minggu. Sini ada kursus haji tak? Sini buat kursus haji tak? Tak buat kan? Tak buat. Masjid negeri ada. Kalau tak silap, zaman ayah saya, 17 minggu. Sabtu, 17 kali. Kemudian naik atas sikit. Maaf kalau saya salah, apa betul saya? Kalau tak silap saya, dia jadi 13 hari. 13 kali. Sabtu 13 kali. Maksudnya 13 minggu. Kalau 13 minggu, maknanya 1 bulan 4 minggu. 13 minggu plus minus lebih kurang berapa? 3 bulan. Jadi kalau bulan 12 mula, 12, 1, 2. Dan lah ni maintain kot 13 ke 10 minggu. Lebih kurang lagu tu lah. Cerita dia maknanya 3 bulan. Kursus haji untuk 6 hari, 3 bulan. Tapi sayang, kita tak ambil manfaat macam tu untuk buat dekat Ramadan. Sedangkan Ramadan 30 hari. Haji 6 hari, kursus 13 kali. Ramadan 30 hari. Esok Ramadan, hari ni baru nak belajar. Jam. Jadi hari ni sebenarnya tindakan yang betul. Sebab itu Islam, dia sempoi. Dia bagi dah Rejab. Dia bagi dah Sya'ban. Baru dia bagi Ramadan. Sebab apa? Bila Ramadan mai je dekat satu orang, dia akan membentuk orang tu sama ada jadi 3. Pertama, satu orang yang tak pernah ibadah, maka dia akan belajar beribadah di bulan Ramadan. Ini jenis orang yang pertama. Yang kedua, Ramadan akan bentuk satu orang yang tak pernah, yang beribadah tapi tak ada can langsung nak tambah ibadah. Maka Ramadan mai, dia ada peluang untuk upgrade ibadah dia. Walaupun 30 hari. Dan jenis yang ketiga, Ramadan mai ke dia, Allah angkat darjat dia. Daripada jadi orang awam biasa, dia jadi orang yang khawas, atau dia dah memang khawas, dia naik darjat jadi khawasul khawas. Maknanya kedudukan dia di sisi Allah naik satu darjat dengan sebab bulan Ramadan mai. Kita ulang balik, tengok. Ramadan mai, dia akan membentuk 3 jenis orang. Dia tak akan pergi lebih daripada tu. Nombor 1, orang yang tak pernah ada peluang ibadah. Ramadan mai akan membuatkan dia belajar untuk beribadah. Contoh, dengan sibuknya kerja, waktu rehat digunakan untuk dia pergi makan. Hari biasa. Waktu nak balik, kalut nak beli makan malam. Tapi dengan adanya Ramadan, waktu siang pukul 12 sampai pukul 2 tu, dia boleh duduk baca Quran. Dia boleh duduk dalam majlis ilmu di pejabat dia, yang pejabat dia sedia tiap-tiap hari Ramadan. Dia boleh duduk baca kitab sampai khatam. Dia boleh duduk baca zikir dan tasbih. Dia boleh duduk untuk menambah, belajar buat ibadah. Dia ada peluang untuk sedekah, dia ada semua.
Sebelum ni, dia tak pernah tahu ke benda tu. Dia tahu lah. Tapi dia tak pernah ada can nak buat. Ramadan mai, peluang tu terpelahang buka depan dia. Dia boleh ambil. Atau tengok. Malam hari. Penatnya kerja. Balik itu sebab perjalanan sama aja. Balik kerja penat. Duduk dalam rumah, letak badan, raib, hilang. Lena. Sat lagi tengah malam bangkit pula. Tapi kalau bangkit pukul 2-3 pagi, hang sekadar semayang Aisyah aja, buat apa? Lena balik. Tapi dengan sebab ada Ramadan, dia balik ke rumah dia. Rumah tengah meriah. Surau yang dia balik, katup dah lampu tu, duk menyala. Dia boleh pi belajar menambah ibadah. Dia ada semayang sunat, dia ada semayang berjemaah. Yang selama ni susah dia nak dapat. Kali ni dia dapat. Ni orang yang jenis pertama. Siapa yang masuk kategori ni? Very good. Good. Cukup. Ada jenis orang yang kedua. Iaitu dengan Ramadan mai ke dia. Dia akan meningkatkan nilai ibadah dia. Selama ni dia duk baca Quran dah. Ramadan mai dia khatamkan Quran. Nampak? Dia tingkat upgrade. Selama ni dia baca zikir. Tapi sebab Ramadan mai, dia boleh pederah zikir dia 1000 setiap hari. Selama ni dia duk baca la ilaha illallah, tahlil. Orang buat tahlil dia pi je selama ni. Tapi teka-teka orang buat dia mai, tak ada. Tapi dengan sebab Ramadan mai, maka dia boleh membaca tahlil 70,000 kali la ilaha illallah sehari. Pasal dia tak mau bergaduh dengan orang, tak mau buat apa. Selama ni dia duk bagi sedekah. Tapi Ramadan mai, jumlah sedekah dia daripada RM1 jadi RM2 ke RM3. Bukan selama ni dia tak boleh bagi. Tapi tak ada semangat mendorong dia untuk tambah. Ramadan mai dia tahu sedekah di bulan Ramadan lebih baik daripada 11 bulan yang lain dalam hadis Nabi au kama qala. Sedekah hari Jumaat lebih baik daripada 6 hari yang lain. Sedekah di bulan Ramadan lebih baik daripada bulan sebelah yang lain. Tengok saya. Dan selama ni dia duk pergi umrah dah. Bukannya tak reti. Kaki kita kata. Dia ni kaki pergi umrah. Pantang cuti lepak. Pergi. Tapi bila sebab Ramadan mai. Dia bersungguh pilih nak pergi di bulan Ramadan. Pasal apa? Sebab umrah di bulan Ramadan sama dengan haji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kahaji ma'i. Pi buat umrah di bulan Ramadan sama macam hang buat haji dengan aku. Bukan buat umrah, haji. Bukan haji saja, haji dengan Rasulullah. Maksudnya insya-Allah makbul, diterima ala tul, langsung. Sebab buat haji dengan Nabi takkan tak terima pula. Punya besarnya. Jadi bila jadi lagu tu, dia dah duk pi dah. Ramadan dia pulun pi juga. Pasal apa? Tambah ibadah dia. Sebab ada ganjaran-ganjaran yang luar biasa. Tengok. Dan orang yang ketiga. Dia ni tak boleh sama kuliah dengan baca hadis. Kita baca hadis 40 tu malam. Ni pagi, mengantuk. Jadi suara dia kena derah sikit. Bagi lari sikit setan-setan tu. Yang ketiga, yang ni bukan dia lah. Tok Siak pun belum sampai masjid, dia sampai dah. Duk beribadah dah. Sebutlah ibadah apa, semua dia buat. Ni orang nombor 3. Tapi bila Ramadan mai, dia punya ibadah tu lagi dia terasa dia buat. Sehingga menyebabkan Allah kata kat malaikat, hai malaikat,
Ini kekasih aku ni. Apa dia minta bagi, apa dia buat bagi pahala. Asal dia tadah tangannya, kita pergi kat dia. Tuan Haji, doa sikit kat saya ni. Saya baiklah. Bismillah. Ya Allah. Amin. Baca pendek lah. Saat lagi kita keluar, kita duk minta benda apa. Handphone kita bunyi. Wih, hang dapat apa? Wih. Baru suruh doa tak sah. Pasal apa? Kedudukan dia bila dia masuk Ramadan, Allah angkat darjat dia. Oh, yang ni kemah. Yang ni triple A punya. Oh, yang ni dahsyat. Janganlah pula duk perasan diri sendiri. Dia duk kata, kira Ramadan kali ni mai aku tu. Tak tahulah, tapi boleh jadilah. Tetapi, semua yang kita sembang tadi akan jadi sia-sia kalau terkejut, tergempak, esok Ramadan hari ni baru nak beli kurma. Semua hak tadi tu akan lingkup. Pasal apa? Sebab baru duk kata, malam ni kah tarawih? Dia duk buat terkejut dah. Dia duk buat kelabah bewak lah. Dia boleh tanya, malam ni kah tarawih? Dia baru, dia tak dan. Maknanya, pengumuman Ramadan pun tak ada dengar. Punya kalut tak tahu pasal apa. Yang ni sayang. Sebab apa? Mungkin, tengok, kita sangka baik dengan semua orang. Kita akan sangka baik dengan semua orang. Mungkin 10 malam terakhir baru dia nak dapat dia punya momentum dan dia nak kick off. Maaf, hak selama ni yang duk jadi dekat kita. Mujuk, alhamdulillah, kita punya semangat 10 malam terakhir disokong oleh pihak masjid, televisyen, radio. Kita duk dengar, ni 10 malam terakhir, ni 10. Jadi kita pun ada semangat. Mujuk. Soalan, adakah Ramadan ni nak repeat balik macam dulu? Tak syok. So, jadi apa kata? Kita starting macam ni. Preparation. Nombor 1. Ramadan nak sampai. Pertama sekali. Ni untuk saya. Ni saya punya. Formula ni saya yang susun. Tuan-tuan nak ikut siapa hak lain silakan. Imam Hasan Al-Banna ada susun. Imam Al-Ghazali ada susun. Banyak. Kita gabung. Saya ambil gabung. Jadi saya punya. Nombor 1. Pebetui sebut Ramadan dulu. Tak usah duk Ramadan. Ramadan tu nama dia. Nama kita Ishaq. Orang panggil Sahak. Kita dengar pun serabut telinga. Nama kita Ismail. Orang duk panggil kita pun serabut. Suka tapi tak syok. Banding dengan orang panggil, Ismail. Sedap. Nama bulan ni Ramadan. Bukan Ramadan. Panggil nama dia betul-betul. Dalam Quran kita duk baca. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. So Ramadan adalah kalimah Al-Quran. Mana saya mendengar tuan-tuan baca Syahrul Ramadan. Betul dulu. Dia nak mai. Sebut nama dia elok-elok. Nama dia Ramadan. Itu nama. Bukan nama saja. Itu adalah sepatah perkataan daripada ayat Al-Quran. Syahrul Ramadan. Sebut bagi betul. Itu nombor 1. Baru nampak kita sambut dia kali ni. Selama ni duk sebut Ramadan. Tak apa. Duk Ramadan. Tak apa. Sebelum ni. Kali ni Ramadan. Ni bulan nak main bulan apa ni? Ramadan. Dengar pun sedap. Betul. Nombor 1. Ramadan. Yang kedua, preparation kita bahagi 2. 1, preparation physical. 2, preparation physical susah nak bagi kita tukar. 1, preparation jasmani. Kedua, preparation rohani, dalaman.
Preparation jasmani bermula daripada la, siapa nak tempah baju raya buat siap-siap. Sebab kita tahu dah, tahun lepas lagi 5 hari nak raya baru kalut. Sedangkan 5 hari nak raya tu adalah semua waktu malam mustajab doa. Maknanya apa? Bapak-bapak ni kita semua menyediakan pakaian kelengkapan yang elok untuk keluarga tu kewajipan kita. Buat siap-siap dah. Buat siap-siap dah. Bagi selesai bang. Ready siap-siap. Letak, tengok saya. Kita kan, ni Syekh Nuruddin punya ayat. Yang saya cakap ni Syekh Nuruddin punya ayat. Hak yang 3 golongan tadi pun Syekh Nuruddin juga. Tengok kita, otak yang sama kita pakai untuk merancang pejabat kita, merancang bisnes kita dan proposal kita nak bagi. Tapi otak yang sama bila mainkan ibadah, dia jadi macam tak apa nak cerdik. Pasal apa tak tahu. Contoh. Okey, kita letak daripada la, kita nak cari baju raya. Letakkan setiap benda mesti ada time off dia. Kalau sampai Syaban tak dapat lagi, kira pakai yang lama. Sudah, cukup. Letak lagu tu. Bagi buang serabut yang kita nak duduk dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Semua dah ada mindset. Semua dah ada buah fikiran. Semua berada dalam same page di dalam keluarga itu. Ayah abang siap dah. Kita 15 Syaban tak dapat baju raya lagi, kira kita akan pakai yang tahun lepas punya. Ataupun hak mana ada. Jadi baru dia pakai lot. Kalau tidak, dia duduk buat lot duduk buat lambat. Mai tang ibadah ya. Dia duduk kira, dia duduk goyang lagu tu. Mai tang proposal nak minta dekat tekun, nak minta dekat Mara apa semua. Oi, Isnin ni kena make sure pi lah. Oh boleh pula. Mai kan ibadah dia tak apa nak jadi. Jangan. Pakemah balik. Otak yang sama yang kita ada susun gancat tu, otak yang sama kena susun untuk Ramadan. Otak yang sama yang kita guna untuk perkemahkan kita punya perniagaan, kita punya pembelajaran. Ni anak-anak belajar pandai cerdik duk pergi universiti apa semua ni, ada jadual belajar. Pasal apa tak gunakan otak yang sama untuk Ramadan? Guna. So yang pertama, persiapan jasmani, bahasa layman kita, baju raya, pekakah raya, apa benar nak buat raya, cari siap-siap. Dia kata tak boleh Zat. Biasanya mereka akan bagi sale nak dekat-dekat dengan Ramadan, dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat Syawal baru sale. Mereka kata lagu tu, kita bagi tahu, bukankah yang tu juga salah satu sebahagian daripada tipu daya yang ada untuk melalaikan kita dengan Ramadan? Tuan-tuan semayang 2 rakaat sebelum subuh, Allah bagi dunia dan isi dia. Tahu-tahu tuan-tuan nak gadai dengan diskaun 10%. Oh, kacau. Kacau. Tuan-tuan diberikan nikmat. Kita, tak usah tuan-tuan lah. Kita diberikan nikmat. Boleh 20, 30 hari semayang subuh, sunat sebelum subuh. Kita nak gadai benda tu untuk 5 hari diskaun day tu. Allahu Akbar. Jangan. Salah tu. Percaturan kita salah. Percaturan kita salah. Dan bayangkan, sekiranya perbuatan ini bayangkan saja, jadi tak jadi belum tentu. Bayangkan, kalau semua berakhlak sebegini, preparation Ramadan, semua kita buat kempen, masjid buat. Preparation Ramadan bermula daripada Rejab dan Syaban. Kira diskaun habis-habisan
Di mana kedai-kedai yang ada dekat-dekat ni, pakaian-pakaian Islam lah apa semua, kawan-kawan kita yang ada butik apa semua, diskaun all out 30-50% adalah pada bulan Syaban. Saya yakin semua orang akan ubah rentak, akan ikut cara yang sama juga. Of course. Negara Arab boleh buat. Ramai. Mereka ubah. Supaya apa? Supaya Ramadan jadi dahsyat. Tengok saya. Saya duduk bercakap ni dah cerah dah. Kita janji tadi cerah berhenti. Tapi saya nak abang sikit dulu. Tengok. Daripada mula saya bercakap tadi sampai lah. Saya tak hina langsung siapa yang meraihkan Syawal. Tak ada. Bagus juga. Yang tu bagus. Sunnah Nabi. Yang tu tak payah bagi tahu dah. Hak tu terror dah. Ramadan ni yang kita tak berapa nak terror. Cuba bayang. Otak sama. Syawal. Baju raya. Tempah awal dah. Hak Ramadan punya jadual tak ada juga. Kacau. Dia kacau. Bersepa tak tahu. Tak hak yang jadi, orang kata jadi lagi tak ketahuan halah. Bila kita buat preparation, orang buat garau pala. Ji, cat rumah untuk Syawal ke? Dah nak sambut Ramadan. Ramadan? Menyambut datang Ramadan tu jadi satu benda yang mushmaul, tak masuk akal bagi kita semua. Pelik. Jadi hari ni kita dah sambut awal. Kita dah ada awal. Sekurang-kurang ada 50 orang dalam ni. Lebih kurang lagu tu lah. Tak tahulah, mungkin lebih kot. Rasa lebih lah. Tapi kita bahasa kita. Kurang-kurang 50 orang yang ada dalam ni. Boleh buat perubahan sikit. Kita start awal. Cat rumah cantik, elok, sambut Ramadan. Bubuh lampu-lampu. Beli perhiasan-perhiasan. Pasal apa? Bila nak sok aja, buka lampu je. Oh, cantik. Bila nak semayang tarawih kat rumah aja, buka lampu. Oh, cantik. Kita pun syok nak baca. Kita pun syok nak baca Quran duduk depan tu. Walaupun saat lagi baca 2 baris lena, tak apa. Sebab yang kira tu sambutan. Dia sunnah tu dia bertindih-tindih. Sunnah menyambut. Dalam sambutan tu membelikan, membunyadiakan. Sunnah leng. Banyak bertindih dalam tu. Hari ni kita nak pergi menyambut kedatangan Ramadan. Sebab itu tengok dari segi bulan. Kita tengok anak bulan. Kita tengok anak bulan. Nampak anak bulan. Okey? Buat pengumuman. Assalamualaikum. Saya memegang muhur dan sebagainya. Mengumumkan. Esok puasa. Soalan. Adakah malam tu kita puasa? Adakah malam tu kita puasa? Tak. Malam tu kita buat apa? Sembahyang tarawih. Nampak? Menyambut puasa pun sembahyang dulu malam tu. Sebab tu bulan Rejab sampai. Bakar semangat kita untuk tahu nilai sembahyang. Sya'ban kan digelar sebagai bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal bulan itu digelar dengan bulan salawat. Pasal bulan itu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan wa hakadha ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun bulan Sya'ban. Selawat dulu sekali, ada arahan selawat. Selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa maksudnya? Supaya menghidupkan sunnah Nabi. Jadi bila Ramadan mai, Quran sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi. Sedekah sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi. Semayang malam sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi. Baca zikir sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi. Tolong orang sunnah Nabi tak? Tolong orang sunnah Nabi. Memeriahkan majlis. Bagi makan orang buka puasa sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi. Jadi kita tak ada rasa apa saja Ramadan. Sebab apa? Kita dah praktis dah dalam bulan Sya'ban. Tu susunan dia. Main dengan ulama kita di Nusantara, dia selit pula di antara selang tarawih tu, baca pula selawat la ilaha illallah. Punya nak semarak bagi dapat yang kata bulan Ramadan. Nampak?
Mereka tak mau bagi miss langsung. Pasal apa? Sebab kita kenal. Orang alam Melayu ni kita kenal. Kita kenal mereka. Bukan semua orang akan mai semayang pada malam yang sama. Ada dia ni hari ni dia mai, esok dia tak mai. Dia kerja shift. Lusa dia mai. Jadi bila time dia mai tu, kalau kita duk baca selawat, ada peluang dia baca selawat. Nampak? Tu. Bagi dapat. Yang kedua, tuan-tuan tengok saya saat. Tengok saya saat. Jadi preparation bahagi dua kan. Jasmani dan rohani. Masih jasmani. Nombor 2. Jasmani yang pertama tadi, barang keperluan raya ke apa, settle buang siap-siap. Bukan nak suruh perhabis duit membazir. Tak. Supaya Allah lipat gandakan lagi rezeki kita di bulan Ramadan. Nombor 2, tuan-tuan tengok saat. Kita semua rajin travel. Pergi sana, pergi sini, susun masa. Kita pandai. Sejam kita tahu kita nak buat apa. Sejam kita tahu kita nak boleh buat apa. Sejam kita tahu ni kalau aku drive ni, minyak ni kalau ni cukup tak sejam. Kita tahu. Tapi pasal apa sejam untuk semayang tarawih 20 rakaat jadi berat dekat kita. Sebab kita tak dan prepare otak kita. Kita tahulah. Sejam malam ni untuk tarawih. Prepare dah. Mau tak mau turun mai. Mau tak mau turun mai. Pasal apa? Sebab habis saja Ramadan, tak akan ada peluang tuan-tuan buat tarawih. Ni, dengar saya duk bercakap sungguh-sungguh ni, malam ni tuan-tuan nak tarawih. Mampu Jabatan Agama mai tangkap ambah malam ni. Dengar ceramah kuat, tak lagi semua pakat tarawih malam ni. Mampu. Dia tanya mengaji kat tempat, nah seorang lagi dia ni pula kenal lagi sini. Okay. Dia tak akan boleh. Tarawih ni Ramadan saja. Dan dia 30 hari saja. Tengok saya. Ni. Struktur pemikiran. Tengok elok-elok. Saya duk cakap ni, benda yang bukan suruh minta maaf, bukan suruh tuan-tuan buka kitab-kitab muktabar baca, tak payah. Hak ni sekadar yang duk, orang kata apa? Within our grab. Di sekeliling kita. Benda keliling kita aja. Apa dia contoh? Contohnya macam ni. Ramadan. Yang ayat dia. Tengok ayat. Kita nak semayang tarawih 20 rakaat. 30 hari Ramadan tu saja. Otak kita jangan didik dia untuk kata apa? Benda 30 hari. Relax. Banyak tu. Maknanya kalau tak cukup 2 pun okey. Masih 28 hari. Jangan. Kita patut kata, kalau 30 kan cantik. Kalau 30 kan cantik. Pakai pemikiran yang tu. Kita nak bagi sempurna. Tengok saya. Hajah. Tak mahu nah. Jangan kecil hati. Jangan marah nah. Orang lelaki nak menikah orang perempuan. Orang perempuan nak menikah orang lelaki. Tengok saya. Ni bukan pandang hina. Bukan. No. Nak bagi gambaran. Tiba-tiba seorang pengantin itu tak ada 2 cuping telinga. Hilang. Kita akan rasa macam mana? Kalau ada kan sempurna elok. Kalau pilihan kita nak macam tu. Pasal apa pilihan Tuhan kita 28 okey Ubah mindset kita. Cuba pulun 30 hari bagi elok. 30 hari sahur. 30 hari niat. 30 hari tarawih. 30 hari baca Quran tak tinggal. 30 hari zikir tiap-tiap malam 1000. Kan syok. Tak akan ada ruang langsung orang nak mai tibai kat kita. Orang nak mai kita tengah duk baca. Orang nak mai kita tengah duk semayang. Orang nak ajak buat benda pelik-pelik kita tengah zikir. Nampak? Cantik. Cara dia, mindset kita, semayang tarawih sejam saja.
Sejam setengah saja. Netflix pun lah ni tamil 3 jam lebih. Betul. Devara. Saya tengok. 3 jam. Itu maksudnya 40 tarawih tahu ke? Rakaat. 40 tahu ke? Kalau 20 sejam setengah. 3 jam 40. Main-main ke? Itu tak kira Bajrani Baijan. Tak tu saya kata, kita punya otak yang sama. Weh. Jom sambung tengok weh. Kita ambil yang bahasa kita tahu lah. Weh, main tengok weh. Kabi Kuci Kabi Gem. Dia 3 jam juga. 2 CD ya. Dia pakai 2 CD. Ke 3 CD? 3 CD. Dia ada inter tu tengah-tengah. Betul tak? Masa Syarokhan yang muka orang kan. Dia ada benda tu. Kita kata apa? Weh, main tengok. Ni cerita apa ni? Kabi Kuci Kabi Gem. Weh, berapa jam? 3 jam. 3 jam. 3 jam sat sangat. Otak tu pasal apa tak boleh pakai kat tarawih? 3 jam sat sangat. Otak tu pasal apa tak pakai kat tarawih? Sebab dia ada dah. Bila dia kata kat member dia 3 jam sat, hang tak rasa apa, hang tengok sat dengan air mata tu, hang duk tengok klipok mesti habis ya. Otak tu ada dah. Good. Sekarang ambil otak tu, bubuh kat Ramadan. Weh, mana weh? 20 rakaat. 20 sat sangat. Kita pakai balik. Bawa keluar dia. Kita dah latih dah. Kita latih dia untuk tengok cerita. Kita latih dia untuk musafir. Kita dah latih dah dia. Ambil dia. Bawa keluar dia. Kata ni hang main keluar Ramadan. Hang keluar. Hang tak usah duduk simpan duduk dalam. Oh, time Ramadan hang hilang pergi tak ketahuan mana. Cari pun tak jumpa. Nak abang kita cari tak jumpa tu tang mana? Cari tak jumpa. Sembang mama. Ui, jangan lupa malam ni tarawih. Tarawih tu. Tu cari tak jumpa tu. Dia dah buat terkejut. Malam ni tarawih. Allah, tarawih lah pula. Oh, dia jadi tak syok pula. Tu. Ini antara benda perkara-perkara penting yang saya senaraikan. Supaya marilah sama-sama. Hak mana tak pernah ibadah. Bum, dapat beribadah. Hak mana yang dah kaki ibadah. Dapat tingkat ibadah. Hak mana dah ada kedudukan di sisi Allah. Naik jadi maqam yang makin tinggi. Tuan-tuan cuba dengar percakapan saya. Cuba dengar percakapan saya. Kita masukkan dengan pemikiran yang betul. Tengok elok-elok. Saya kata apa? Jom sama-sama kita letakkan daripada kita duduk dah ada maqam, bagi naik tingkatan satu lagi keadaan atas. Jadi otak kita kena kata apa? Jangan duk kata, "Hai, payah sangat macam mana kita nak pergi?" Tak sah lagu tu. Pemikiran kita ialah mungkin Ramadan kali ni giliang aku pula. Kalau tahun lepas giliang Pak Long tu, Tok Imam, Ustaz ni, dia punya makom dia Allah angkat. Mungkin Ramadan ni bagi giliang aku pula. Biar aku tadah tangan apa aku minta jadi. Tengok. Minta maaf. Orang kata apa? Melawak. Tapi benda betul ya. Biar Ramadan kali ni giliang aku pula 10 malam terakhir di Mekah. Dia buat ayat lagu tu. Tukar lagi. Biar giliang aku pula Ramadan kali ni, kalau aku nak sembang dengan orang, aku tak malu nak abang. 30 malam, 20 rakaat aku rapat. Biar lagu tu jadi main kat kita. Sebab apa? Sebab semua berhak untuk mendapatkan ganjaran dan lipatan gandaan dalam bulan Ramadan. Terutamanya, kalau ada di kalangan kita yang mengaku kata, "Ustaz, kami ni banyak dosa." Had mengaku banyak dosa lah. Inilah bulan mengampunkan dosa sampai 0. Habang nak apa? Berdosa banyak kan? Okey, habang nak pergi kok mana? Nak padamkan melalui semayang. Nabi kata, siapa semayang, dosa dia duduk atas bau. Lagi dia sujud, dia rukuk, dosa dia tumpah macam mana jatuh daripada bau kita. Berapa rakaat satu malam? 20 rakaat. Sunat. Hak wajib, dah confirm 17 rakaat. Okey? Bagi lagi.
dia puasa sungguh-sungguh, dia akan keluar daripada bulan Ramadan macam mana mak dia lahirkan dia. Lagi? Itu semua janji-janji. Lagi? Satu amalan fardu dikalikan dengan 70, satu amalan sunat dikalikan dengan satu amalan fardu dikali gandakan dengan 70, amalan sunat jadi amalan fardu. Maknanya, kalau tadi semalam kita sembahyang tahajud, 2 rakaat tahajud tu kali dengan 1 pahala dia. Kalau bulan Ramadan kali 70. Kalau kita sembahyang subuh pagi tadi kali 70. Ramadan nanti lagi sekali kali 70. Maknanya yang fardu jadi 4,900 pahala, yang sunat jadi 70. Kalau sebulan Ramadan kita pulun yang sunat, dosa semua selesai habis. Sebab 70 kali ganda. Itu satu hadis. Baca hadis satu lagi. Apa Allah Ta'ala kata apa? Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam, dia punya. Allah akan lipat ganda yang dia punya 700 kali ganda. Makna boleh kali sampai 700. Kita habang kali berapa tadi? 70. Dia boleh pi sampai 700. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa aku punya, kata Allah. Kau suka aku nak bagi apa? Kalau sehari daripada 30 hari itu Allah berkenan kat tuan-tuan punya ibadah, dia ampun semua dosa selesai dengan sekali puasa. Tu. Abang kat saya nak apa? Abang. Saya bagi ganjaran dia kat tuan-tuan. Tu. Punya banyak. Tapi tengok balik saya. Semua tu akan hilang lesap kalau tak ada persiapan. Okey, tadi dah bagi homework kat semua. Sikit je, baru 3 je pun. Tak apalah, ambil lah 3 tu. Ambil. Hak yang ni, kita bagi dekat orang yang authority. Siapa dia? Masjid. Ni cadangan saya. Next year, cadangan saja. Tahun depan, dah. Bukan, dia tak dan tahun depan. Tahun ni juga, ujung bulan 12. Kita akan jumpa balik 1 Rejab, ujung bulan 12. So, nanti, bila 1 bulan Rejab, masjid buat announcement. Assalamualaikum. Hari ini 1 Rejab, kita baru je doa mustajab. Kita baru baca ibadah malam ni. Kami pihak masjid nak umum. Maka bermulalah kempen semayang supaya Ramadan kita semayang sungguh-sungguh. Announce. Hari Jumaat announce. Bayangkan 4 kali Jumaat 1 bulan. Announce. Bulan ini bulan semayang. Supaya kita tingkatkan ibadah kita. Ramadan nanti tak ada apa saja semayang 20 rakaat di sini. Announce. Daripada bulan Rejab. Masuk bulan Syaban. Bacakan hadis-hadis Nabi tentang semayang, puasa, zakat. Baca yang ni. Bakar semangat orang. Kitabus Saum tu kan ada kan. Kitab puasa tu kan amalan-amalan yang ulama susun. Baca. Bagi orang terliuk. Dalam masa yang sama, orang akan nak puasa juga bulan Syaban, betul? Orang akan nak puasa qada juga, betul? Orang nak puasa sunat Rejab, Syaban, Ramadan, betul? Dari Syaban dengan Rejab tu kan. Alang-alang, baca. Biar meriah, biar penuh, biar WhatsApp group tu masuk poster-poster, apa orang panggil apa? Apa tu? Infografik hadis-hadis. Setiap hari satu hadis. Biar ulang. Bakar semangat nak jumpa Ramadan. Dan hari ini Alhamdulillah, permulaan yang cantik. Mak-mak saya tak risau. Sebab mak-mak memang ada kemahiran menyusun menu untuk bulan Ramadan. Untuk pengetahuan ibu, minta maaf, jangan marah saya. Nampak macam kasar saya cakap. Tapi nasihat. Apa dia? Ibu, dalam hadis sahih, hari itu baca dah, saja ulang.
Baca dah. Dalam hadis sahih, seorang perempuan pelacur bagi minum kepada seekor anjing melalui kasut dia. Allah bagi dia masuk syurga. Bulan Ramadan, ibu bukan bagi minum anjing atau binatang. Ibu bagi minum keluarga yang nak semayang tarawih. Silap-silap ibu masuk syurga dulu daripada kami. Itu semangat tu kena bawa. Orang bagi minum anjing masuk syurga. Kita bagi minum orang main semayang tarawih. Kan takkan duduk belakang pula. Dia berdosa bagi minum anjing masuk syurga. Kita duduk tahajud bagi makan orang buka puasa, bagi makan orang sok untuk puasa sembahyang tarawih. Kita masuk mana? Otak kita bagi clear. Semangat tu bawa. Silap-silap ibu-ibu masuk syurga dulu. Silap-silap pihak ni bukan Tok Imam. Tok Siak hak duk sedang makan tu masuk dulu daripada kita. Berdasarkan hadis tadi punya cerita. Rasa macam puasa esok tak? Tu saya mau tu. Tu bagi betul. Tapi belum lagi nah. Esok adalah Isra Mi'raj. So malam ni, saat lagi malam, 1440 tahun sudah Nabi digerakkan oleh Allah Ta'ala dengan Malaikat Jibril melalui Buraq untuk perjalanan malam. Malam ni lah, saat lagi malam. Selamat menyambut dan meraihkan bulan Rajab, iaitu Isra wal Mi'raj. Berbaki sikit lagi hari, jangan lupa istighfar dia. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Sehari 100 sikit ya. Ambil 10. Ni 10. Ni 10. Baca, tarik, tekan. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. 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 23 second, 10. Mana kalau 100 baru 2 minit 30 saat. Tapi tu dia 26 hari tinggal dah. Tak apalah, 3 hari baki 20 lah. 3 hari je lagi pulun. Sehari jangan tinggal yang tu. Itu amalan para salafus soleh. Setiap kali rujak. Amal. Baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Tak maaf, saya nak kena lari dah. Pergi ke, hari ni kalut sikit. Tak ada nak sembang banyak. Makan pun sikit-sikit. Saya lagi tak ada. Jerih ayak lagu tu ya. Sebab saya nak ke Madat. Daripada Madat, saya lagi nak airport. Terus nak balik. Sebab malam ni saya live di media sosial. Kita raikan Isra Mi'raj. Malam ni kami nak cerita daripada A sampai Z. Isra Mi'raj. Semalam kita 2 hari kita buat daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Tak dan naik duk Nabi sekerat tu ya. Pergi tempat lain pun Nabi sekerat tu tak naik-naik lagi. Jadi malam semalam kita ambil daripada naik dulu, patah balik ke belakang. Nampak macam jadi, nampak macam ngam. Nak kira cerita lagu tu. Satu bagi lekat. Malam ni siapa nak tengok dalam media sosial kita 4 saluran kita, insya-Allah malam ni. Tapi kalau masjid ada, main masjid dulu. Saya punya dia boleh recording, tuan-tuan boleh tengok anytime. Main masjid dulu, raih dulu. Sebab apa? 1440 tahun yang lalu dia menjadi asbab dan perubahan kepada bangsa manusia. Isra Mi'raj.
والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, terima kami, majlis kami, bacaan kami, selawat kami, zikir kami, majlis ilmu kami, semayang kami, tahajud kami, dan juga terimalah kami sebagai hamba-Mu daripada ibadah-ibadah kami yang lalu seperti puasa kami di bulan Ramadan. Ya Allah, temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Berilah kami panjang umur, mudahkanlah segala urusan kami. Bukalah pintu hati kami untuk menyambut kedatangan Ramadan dan belailah kami dengan kasih sayang-Mu seperti Engkau membelai hamba-hamba-Mu yang soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.